Today is hari ni hari apa Hari Ahad. Okay, hari Ahad 14 September. Today kita nak COD kerepek tempe. This is kita hantar COD 5 pack. So this is my outfit check. Even though I look awkward, so this is my OOTD black and pink. Look at ocean. Before that, kita ocean. Hey. Saya tak nak. Kiss bibimbap. Alang ah. My favorite kiss bibimbap. Same as like him. Cheese. Dia boleh ambil ke dalam ni? Mana untuk find this? Mana KKB? Just arrived at home and then hari ni tak beli banyak sangat. Still sama beli KKB. Tadi pergi Guardian, I just buy this sebab memang dah habis. Okay. Lepas tu kat KKB saya beli ni je. Wait ni. Tunjuk barang yang saya beli. 4 saja. Ini blusher, berus untuk blusher. Which is saya beli memang saya dah lama tak beli berus blusher. Okay. Last beli pun time belajar. Dah beberapa tahun kemudian. Ini untuk eyeshadow. Boleh buat untuk doin bawah mata. Okay. I choose yang warna pink. Lepas tu dua-dua ni lipstick. Okay. That's all. Hey guys, today is hari Isnin. Hari ni kita cuti. Esok pun cuti. So tonight, sekarang ni pukul 9 malam nak pergi pasar berbunga. So my outfit is, this is my outfit. Sebenarnya baju tidur je dalam ni. Just ini jaket. Ni saya beli jaket ni daripada Jakarta. Shopping mall kat Jakarta. Tak ingat nama shopping mall apa. So yeah. Satin skirt. Beli pada TikTok. This t-shirt from tak ingat kat mana tapi beli kat mall. Yeah. Dan bracelet. Today kita pakai bracelet DIY kita sendiri. Banyak pilihan bunga dia. Dia tak nampak. Hai, kita pilih senada matcha. Strawberry matcha latte. Akhirnya saya mencuba ayam gunting. Ibu beli apa? Coklat. Apa ni? Ngombe. Coklat. Lepas tu dia beli susu kambing. 3.10 apa? Coklat je ke semua ibu beli? Strawberry. Oh, strawberry satu Coklat dulu, strawberry satu. Ni nak. Dah rasa. Berasa. Biasanya beli matcha latte je. Saya lebih ke matcha latte yang biasanya. Ingat, sedap ke? Sedap lah, tapi saya lebih suka matcha latte yang biasa punya. Jauh perjalanan. Ada flash lah.
Aku buat first time buat video malam ibu. Lihatlah betapa kenyangnya ibu saya. Kasut akak longgar sebenarnya. Pit. Oh. Jauh kita parking. Ni malam bersukan ni, Bu? Brisk walk. Ibu dah jalan ni. Masalah ni, Ibu. Pak bukan kasut. Tadi nak pakai kasut sukan kan tadi. Oh, alang-alang kan? I'm just arrived at home. So, apa yang saya beli, saya tak beli banyak. Saya just beli air yang tadi saya tunjuk. Belanja ibu air dan perfume. Ni. Actually, perfume aku ada, dia dah habis. Tapi esok orang tu kata, seller tu kata, esok ada lagi. So, kita bayar dulu. Lepas tu, esok aku kena pergi lagi lah. Just untuk ambil perfume aku yang habis hari ni. Sebab bau dia kan, perfume bau tu nama dia Elizabeth. Aku cannot go. Bau dia aku tak boleh explain macam nak explain bau tu. Dia rasa macam bau fruity, lembut, soft. Dan bau dia tak keras. Okay. So, kita jumpa esok. So, okay. Today is my outfit check. OOTD. Baju ni beli dekat Bandung. Jakarta. Masa tu just beli baju je. Kain ni beli kain satin dekat TikTok. So, saja. Oh, flowy lah. Hari ni saya sangat yakin dengan makeup hari ni. Nice. Ini kebaya. Nampak tak? Salah pakai terus selendang shimmer. Ais tapi tak jadi. Ayah. Ada air apa? Coklat. Okay, akhirnya jadi ocean ice. Berapa kali take lah. Oh, sorry dek. Okay, nice. So, baliknya kita buat kek coklat moist. Look at that. Untuk mengakhiri video ni adalah dengan saya masak coklat kek moist. Atas tu, okay, saja je letak bijan sesame seed. Okay, terima kasih menonton video saya. Peace. Bye. Assalamualaikum.